Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita tulisan dari Sarawak First. Dokumen 17 kerusi baharu DUN Sarawak curi perhatian. Peta politik sedang dilakar semula. Persoalannya sekarang, benarkah Sarawak bakal menyaksikan pertambahan 17 kerusi Dewan Undangan Negeri? Jika dokumen yang didedahkan ini benar, siapa yang paling mendapat kelebihan politik? Dan yang paling penting, adakah perubahan ini benar-benar demi memperkuat suara rakyat atau sekadar strategi politik menjelang pilihan raya akan datang? Baru-baru ini, perhatian dunia politik Sarawak tertumpu kepada satu pendedahan yang cukup menarik. Portal berita tempatan melaporkan bahawa satu dokumen pembentangan yang mengandungi kira-kira 98 slide telah muncul dan dikongsi oleh satu sumber dalaman. Dokumen ini didakwa mengandungi cadangan terperinci untuk mewujudkan 17 kerusi baharu Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jika cadangan ini menjadi kenyataan, jumlah kerusi DUN Sarawak akan meningkat daripada 82 kepada 99 kerusi. Ini bukan angka kecil. Ini perubahan besar dalam struktur politik negeri terbesar di Malaysia. Menurut dokumen yang dilaporkan itu, antara kerusi baharu yang dicadangkan termasuk Jagoi, Sejinjang, Serapi, Semarak, Seledah, Sungai Serin, Susur Jambu, Tanah Mas, Sungai Merah, Bukit Kemuyang, Oya, Bukit Arif, Melekon, Tukau, Permaisuri, Tudan dan Usun Apau. Nama-nama ini bukan sekadar senarai kawasan. Ia sebenarnya memberi gambaran awal bagaimana peta politik Sarawak mungkin dilakar semula pada masa depan, kerana setiap kerusi baharu membawa implikasi besar kepada strategi parti politik, komposisi pengundi dan juga keseimbangan kuasa dalam Dewan Undangan Negeri. Di sinilah timbul persoalan besar. Dokumen ini dikatakan bukan sekadar menyenaraikan kerusi baharu, tetapi juga memberi bayangan tentang agihan kawasan mengikut komposisi kaum dan parti komponen dalam gabungan Parti Sarawak. Jika benar, ini bermaksud kita sedang melihat satu gambaran awal tentang strategi politik jangka panjang di Sarawak. Namun, persoalannya, sejauh mana dokumen ini sahih? Setakat ini, asal-usul dokumen tersebut tidak dapat disahkan secara bebas. Tiada pengesahan rasmi daripada Kerajaan Negeri Sarawak ataupun pihak berkuasa lain bahawa dokumen ini merupakan cadangan rasmi. Ada kemungkinan ia hanya bahan perbincangan dalaman. Ada juga kemungkinan ia hanyalah satu draft awal yang belum dimuktamadkan. Inilah yang menjadikan isu ini begitu sensitif. Dalam sistem demokrasi Malaysia, persempadanan kawasan pilihan raya bukan perkara kecil. Ia tertakluk kepada proses perundangan yang ketat. Segala perubahan sempadan atau pertambahan kerusi pilihan raya berada di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya. Prosesnya melibatkan kajian semula kawasan, cadangan rasmi, sesi bantahan awam dan akhirnya kelulusan parlimen. Maknanya, walaupun sesuatu cadangan muncul dalam bentuk dokumen atau pembentangan, ia masih jauh daripada menjadi realiti. Namun, kita juga perlu melihat konteks yang lebih besar. Pada 7 Julai 2025, Dewan Undangan Negeri Sarawak memang telah meluluskan satu rang undang-undang untuk meningkatkan jumlah kerusi negeri kepada 99. Ini bermakna dari sudut dasar Sarawak sudah pun bersetuju untuk menambah kerusi. Tetapi untuk ia benar-benar dilaksanakan, langkah itu masih memerlukan kelulusan Parlimen Malaysia. Tanpa kelulusan Parlimen, perubahan tersebut tidak boleh berkuat kuasa. Jadi, apa yang kita lihat sekarang mungkin hanyalah sebahagian daripada proses awal atau perbincangan strategik tentang bagaimana 17 kerusi tambahan itu akan diwujudkan dan di mana kawasan baharu akan dilakar. Namun di sebalik semua angka dan sempadan ini, ada satu persoalan yang lebih besar yang perlu kita fikirkan bersama. Adakah pertambahan kerusi ini benar-benar akan memperkukuh keterwakilan rakyat di Sarawak?
Sarawak adalah negeri yang sangat luas dengan banyak kawasan pedalaman yang sukar diakses. Ada kawasan yang memerlukan perjalanan berjam-jam, malah berhari-hari untuk sampai ke komuniti tertentu. Dalam keadaan seperti ini, pertambahan kerusi boleh dilihat sebagai usaha untuk memastikan setiap kawasan mempunyai wakil yang lebih dekat dengan rakyat. Ia juga boleh membantu mengurangkan beban pentadbiran wakil rakyat yang perlu meliputi kawasan yang sangat luas. Namun dalam politik, setiap perubahan peta pilihan raya juga membawa implikasi strategi kuasa. Pertambahan kerusi boleh mengubah keseimbangan politik. Ia boleh menguatkan parti tertentu. Ia juga boleh membuka ruang kepada kemunculan pemain politik baharu. Di sinilah pentingnya ketelusan dalam proses persempadanan. Rakyat perlu tahu bagaimana sempadan ditentukan, apakah rasional di sebalik sesuatu kawasan baharu dan siapa yang benar-benar mendapat manfaat daripada perubahan tersebut. Kerana pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar tentang berapa banyak kerusi yang wujud. Demokrasi adalah tentang bagaimana suara rakyat didengar dan diwakili dengan adil. Jadi persoalannya sekarang, adakah dokumen 98 slide ini benar-benar mencerminkan rancangan sebenar masa depan politik Sarawak? Atau ia sekadar gambaran awal yang masih jauh daripada realiti? Satu perkara pasti, isu ini menunjukkan bahawa peta politik Sarawak sedang bergerak dan berubah, dan setiap perubahan peta politik akan membawa kesan besar bukan sahaja kepada negeri itu, tetapi juga kepada keseimbangan politik Malaysia secara keseluruhan. Dan di sinilah peranan rakyat menjadi penting. Rakyat perlu mengikuti perkembangan ini dengan kritikal, memahami prosesnya dan memastikan bahawa setiap perubahan yang berlaku benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat di lapangan. Apa pandangan anda tentang cadangan 17 kerusi baharu ini? Adakah ia langkah yang wajar untuk memperkuat keterwakilan rakyat di Sarawak atau ada perkara lain yang perlu kita teliti dengan lebih mendalam? Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.